Korang pernah dengar cerita pasal Raja Bersiung? Vampire Malaysia. Ni bukan cerita dongeng tau. Ni cerita betul. Aku Wan Daud, jom aku spill. 1000 tahun lepas, sebelum kerajaan Melaka ada satu kerajaan terawal yang paling lama dekat Asia Tenggara ni. Kerajaan Kedah Tua, Kataha. Benda ni mula dengan satu family. Ada raja tua dan ada 2 orang anak lelaki. Yang sulung nama dia Drashta, dia ni boleh menilik masa depan, dan adik dia pula nama Yong. Pasal Yong ni, jap lagi aku cerita. Okey, yang macam aku cakap tadi, Drashta ni boleh menilik masa depan. Dan dia boleh menilik masa depan untuk memastikan kemakmuran negara Kataha. Tapi, dia juga boleh menilik benda yang buruk terjadi. Jadi dia dapat melihat Kataha ni bermandian darah. Jadi bila dia nampak benda ni, dia takut, dia gelisah, dia tak boleh duduk diam. Jadi apa dia buat? Dia minta tolong dengan Raja Jin. Raja Jin yang paling berkuasa dekat Kataha pada masa tu. Raja Jin ni licik. Dia kata dia boleh tolong, tapi dengan satu syarat. Dia kena makan daging Raja Jin tu. Drashta ni dia tak fikir panjang. Disebabkan dia terdesak, dia pun makan daging Raja Jin tu. Lepas dia makan, dia bagaikan dirasuk. Dan lepas tu, dia pun jadilah hamba kepada Raja Jin tu. Dan selepas itu digelar Johan Hitam. Siapa tu? Aku akan cerita lebih nanti. Tak lama lepas tu, Raja Tua pun mangkat. Dan bila dia mangkat, maka Yong dinaikkan pangkat menjadi Raja Kataha. Bila Drashta dapat tahu, confirm tak puas hati. Jadi dia pun minta tolong Raja Jin buat satu helah untuk jatuhkan Yong. Apa yang dia buat? Dia minta darah Raja Jin ni, dan kemudian darah ni dia minta tolong dayang istana untuk jamukan dalam makanan Yong. Bila Yong makan je, tumbuhlah siung yang panjang, maka lahirlah Raja Bersiung. Aku rasa kisah Raja Bersiung ni ada kaitan dengan kehilangan atuk aku. Mungkin mayat atuk aku hilang tu kena curi dengan Raja Bersiung? Jap. Kau nampak apa yang aku nampak? Kau nak tahu lebih lagi? Aku cerita next episode. Wan Daud, logging out.